Action! Pernah tak kita tertanya-tanya dekat diri kita lah, kan? Pernah tak kita tanya berkenaan dengan soalan ini? Soalan apa? Soalan dia, kalau aku tak sembah patung, tak minta doa tu selain daripada Tuhan, betul ke aku ni selamat daripada syirik? Ha? Sebab apa? Dalam Al-Quran ada satu ayat yang tak cakap pasal ataupun tentang berhala langsung. Tetapi tetap Tuhan menyebutkannya sebagai syirik. Dan ayat itu sedang bercakap tentang kita. So, jangan nak ke mana-mana. Ayat ni mungkin tak akan mengugat iman kita, tapi akan mengugat kesetiaan kita. Cuma bagi mana-mana rakan yang dah berhujah, bukanlah dah berhujah, kita berkenalan dan bersembang di YouTube, saya ucapkan terima kasih atas penerimaan dan juga bukan mengalah, kita adalah satu titik temu kefahaman tu masing-masing, atas masing-masing lah. Ya. Berkenaan dengan ayat yang aku cakapkan tadi adalah berkenaan dengan ayat daripada Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 31 dan juga ayat 32. Apa yang Tuhan cakap daripada ayat tersebut? Dengan kembali bertaubat kepadanya. Kita bertaubat kepada Allah dan bertawakal jugalah kepada Allah, serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iaitu orang yang mempersekutukan Allah tu, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mudah aja. So, perhatikan baik-baik daripada surah itu. Apa yang Tuhan sebutkan. Allah tidak berhenti pada perkataan musyrikin itu. Sebaliknya, ada tanda koma di ujungnya. Dengan di bawah ayat yang selanjutnya itu menjawab kepada ayat yang sebelum itu. Maka Allah teruskanlah menjelaskan siapa itu musyrik. Sebab apa? Musyrik itu di dalam Al-Quran adalah perbuatan yang